30 hari, 30 resepi koleksi Ramadan dan Syawal bersama Hakak Gorgeous Memasak. Hari ini kita nak masak ikan patin masak tempoyak bahan-bahan seperti di atas, tumbuk cili api kunyit hidup dan juga tempoyak. Ni bahan-bahan tumbuk ni kalau korang nak blend pun boleh, tapi hari ni kita nak klasik-klasik sikit, kita main tumbuk-tumbuk. Masukkan air dalam periuk, buka api, masukkan bahan yang kita dah tumbuk-tumbuk tadi. Tumbuk macam kita nak lepas geram tu. Macam tu lebih kurang lah, korang-korang bulan puasa kan. Okey, kalau korang tak nak tumbuk boleh juga pakai blender. Blender lah semua bahan-bahan ni, tempoyak, cili api dan juga kunyit hidup. Kalau tak ada kunyit hidup, boleh pakai serbuk kunyit. Boleh tukar-tukar je macam tu. Okey, kacau rata macam ni. Okey, rata-rata dah serasi. Dah menggelegak sikit-sikit tu, macam bluk-bluk-bluk sikit tu, masukkan pula daun kesum kita. Ada bunga kantan, boleh masukkan lagi wangi. Okey, dah menggelegak macam ni, bolehlah kita masukkan ikan patin yang kita dah bersihkan. Cantik-cantik macam ni, masukkan ke dalam periuk. Dah menggelegak ikan patin dah separuh masak, bolehlah masukkan timun. Kalau tak nak letak timun pun tak apa, tapi akak suka. Okey, lepas tu jangan lupa perasakan masak tempoyak kita. Nanti tak sedap pula nak makan kalau dah tawar-tawar sangat kan. Okey, masak tempoyak kita dah pun siap. Jangan lupa perasa lagi. Kita letak perasa. Lupa pula tadi, dari isi garam mesti dah sikit pun sebut perasa. Masakan dah siap, boleh dihidangkan, boleh makan dengan nasi panas. Jangan lupa cuba. Bye.